pada peringkat manakah sekiranya teknologi AI ini akan digunakan, sama ada di peringkat perancangan awal ataupun pemantauan kemajuan fizikal projek, kawalan kos ataupun pengesahan awal kelewatan dan juga kecacatan pembinaan dan projek perintis. Jadi apakah yang dapat dilaksanakan ataupun yang telah dilaksanakan oleh KPKT setakat ini? Dan juga pada masa yang sama, bagaimanakah kementerian dapat memastikan data dan dapatan daripada sistem AI ini akan diterjemahkan kepada tindakan pembetulan yang jelas? Jadi ia termasuklah juga terhadap kontraktor ataupun pemaju yang gagal mematuhi spesifikasi ataupun jadual dan juga standard keselamatan. Dan last sekali, apakah maklumat yang akan dibuka kepada audit awam atau parlimen? Terima kasih. Selaras dengan kerangka dasar perumahan negara dan aspirasi kerajaan madani yang menekankan prinsip leave no one behind, kerajaan komited memastikan penyediaan perumahan yang inklusif, berkualiti dan mampu dimiliki melalui pendekatan bersepadu yang merangkumi aspek perancangan, pembiayaan, pelaksanaan dan juga pemantauan. Dan pendekatan ini bertujuan memastikan akses kepada perumahan sebagai satu keperluan asas, sama ada melalui pemilikan ataupun sewaan, selaras dengan konsep shelter for all. Kerajaan menyedari bahawa cabaran utama dalam sektor perumahan merangkumi ketidakselarasan perancangan, kecekapan pengurusan projek serta keterbatasan data bersepadu untuk tujuan pemantauan dan pelaporan. Sehubungan dengan itu, Ahli Berhormat, Housing Integrated Management System ataupun HIMS telah pun dibangunkan sebagai salah satu platform bersepadu, single platform entry, bagi pengurusan pemajuan perumahan selaras dengan peruntukan di bawah Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan Akta 118. Tuan Yang Di-Pertua, pelaksanaan HIMS boleh membolehkan pemprosesan sepenuhnya dijalankan secara dalam talian bagi permohonan lesen pemajuan perumahan dan juga permit iklan dan juga penjualan, sekaligus meningkatkan kecekapan pentadbiran, ketulusan kawal selia serta keberkesanan pemantauan pemajuan perumahan. Di bawah Rancangan Malaysia ke-13, Ahli Yang Berhormat, reformasi perumahan digariskan sebagai salah satu agenda pembaharuan struktur yang bertujuan memperkukuhkan ekosistem perumahan negara melalui peningkatan kualiti, penawaran, pengurusan aset perumahan dan juga keberkesanan intervensi kerajaan. Dan reformasi ini dilaksanakan melalui strategi yang merangkumi pembangunan rumah mampu milik berorientasikan keperluan rakyat, kedua pengukuhan program penyelenggaraan perumahan awam, ketiga penyediaan mekanisme, pembiayaan dan insentif yang lebih bersasar. Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan mengambil maklum tentang cadangan yang dimajukan oleh Yang Berhormat berkaitan dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam sektor perumahan untuk kita mempertingkatkan lagi kecekapan dan juga di sudut perancangan, pengurusan projek, pemantauan dan kawalan kualiti. Walau bagaimanapun urusan ini, aplikasi teknologi ini perlu kita laksanakan dengan penuh berhati-hati dan melihat kepada keupayaan semua rakan strategik kita yang terlibat dengan sektor perumahan. Dan dalam konteks ini, Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan akan terus memperluaskan lagi penggunaan teknologi, pembinaan model moden seperti mana Building Information Modeling, BIMS dan juga IBS bagi kita meningkatkan lagi produktiviti, kualiti dan kecekapan kos. Dan seiring dengan kemajuan teknologi, Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan melalui pelbagai agensi juga akan terus meneroka penggunaan teknologi baru termasuk AI dalam kaedah pembinaan seperti mana prefabricated constructions sebagai sebahagian daripada usaha kita meningkatkan kecekapan pelaksanaan projek, memastikan pematuhan kepada tempoh pelaksanaan serta mengekalkan standard kualiti pembinaan, khususnya pembinaan rumah mampu milik. Untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua dan Ahli Yang Berhormat, Kementerian telah mengurak langkah dalam penggunaan AI ini secara bersepadu melalui pembangunan Malaysia Urban Observatory Analytics Center yang merupakan platform pemantauan berasaskan bukti ataupun data driven dan juga evidence based planning untuk kita mengintegrasikan pelbagai platform data raya bagi merangka penyelesaian yang tepat seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, cepat dan komprehensif dalam kita merancang pembangunan satunya bandar dan juga seterusnya kepada perumahan. Ini turut akan memantau tahap kesejahteraan dan kemampanan bandar-bandar dan juga termasuklah perumahan kita melalui aspek sosial, ekonomi dan alam sekitar. Pada masa yang sama, Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin menyebutkan begini, untuk penggunaan AI kita di peringkat negara kita, Tuan Yang Di-Pertua, kita sedang di peringkat sedang berkembang, Ahli Berhormat, ya.
Kalau ada beberapa negara luar yang lain, ada yang sudah pun berada pada tahap tinggi, skala tinggi. Tetapi kita di peringkat negara kita sedang berkembang. Kita bermula daripada tahun 2020, di mana kita menumpukan kepada big data dan juga untuk perancangan perumahan dan juga building information modeling untuk kelulusan digital. Dan pada masa yang sama, Tuan Yang Dipertua, yang ditanyakan oleh Yang Berhormat kita tadi, bahawa secara idealnya penggunaan teknologi AI oleh KPKT ini dirancang untuk kita melaksanakannya secara berperingkat-peringkat. Dan ia melibatkan sepanjang kitaran satu-satu hayat projek. Di mana dia bukan hanya satu-satu fasa, Yang Berhormat, ya. Dan pada peringkat perancangan awal, AI akan digunakan dalam bentuk analitik ramalan, predictive analytics, untuk kita menyokong penilaian keperluan sebenar perumahan dan pemadanan permintaan penawaran serta analisis risiko projek berdasarkan data sejarah, lokasi dan profil sosioekonomi. Dan manakala yang peringkat kedua, Tuan Yang Dipertua, adalah peringkat pelaksanaan, di mana AI yang kita gunakan itu berpotensi untuk menyokong pemantauan kemajuan fizikal melalui integrasi data daripada sistem pelaporan projek, BIMS yang saya sebutkan tadi, dan imej tapak termasuklah drone atau kamera litar tertutup, pemantauan berjadual bagi mengesan tanda-tanda awal kelewatan, risiko kos dan juga ketidakpatuhan spesifikasi. Dan untuk makluman Yang Berhormat juga, di bawah Task Force Projek Perumahan Lewat Sakit dan Terbengkalai, seperti mana yang disadangkan oleh Yang Berhormat, perkara ini sedang kita usahakan supaya kita boleh mengatasi isu-isu projek perumahan lewat sakit dan terbengkalai itu dengan lebih efektif. Tuan Yang Dipertua, terima kasih.